Beli domain kan interface US dollar, Maybank kan Malaysia ringgit. So proceed payment macam biasa je lah kan. Ya betul, memang kita beli dekat Shopify ataupun kita boleh beli dekat satu lagi GoDaddy. Apakah perbezaan dua tu? GoDaddy ni adalah di luar daripada Shopify lah, macam kena setting agak rumit sedikit lah. You kena transferkan daripada GoDaddy punya website pergi ke Shopify, so agak rumit. Saya suggest kalau boleh beli dekat Shopify, terus beli kat Shopify kat dalam satu application je. Okay, untuk menjawabkan persoalan tentang Malaysia ringgit dengan US dollar, kita beli domain tu ialah memang dalam US dollar, tapi kita menggunakan kad Malaysia kan, kad Maybank ke, kad Hon Leong ke, CIMB Bank ke, debit card lah, tak kisahlah CIMB Bank card. Apabila kita membuat pembelian purchase daripada luar negara, bank negara dia akan auto transaction tau, dia akan auto calculate based on real time punya currency semasa. Kalau pada hari ni contoh currency ringgit Malaysia adalah 1 US dollar bersamaan dengan RM4.34. So di dalam debit card you guys, dia akan terus auto calculate RM4.34. Macam itulah. So tak payah pening-pening pasal macam mana, adakah currency ni boleh ke tak boleh ke tak kan. So memang boleh.